Seterusnya diumumkan penerima bagi hadiah prestasi dan mata pelajaran terbaik tahap 2. Seterusnya kelas 6 Al-Fatih. Tempat pertama, Ahsana Maswa binti Muhammad Syafirul mendapat mata pelajaran terbaik dalam bahasa Inggeris, matematik dan sains. Dengan penyampaian anugerah sijil pencapaian 5A bagi sijil pendidikan Islam tamat sekolah rendah kepada murid-murid tahun 6. Dipersilakan Ahsana Maswa binti Muhammad Syafirul majlis diteruskan lagi dengan mengumumkan penerima sijil dan hadiah anugerah bintang nilam. Seterusnya, pencapaian yang memperolehi 3 bintang. Dipersilakan Ahsana Maswa binti Muhammad Syafirul dengan catatan 535 buah buku. Tokoh ko-kurikulum kategori perempuan disandang oleh Adik Ahsana Maswa binti Muhammad Syafirul. Penyampaian anugerah seterusnya, tokoh akademik kategori perempuan. Dengan ini diumumkan tokoh akademik perempuan disandang oleh Ahsana Maswa binti Muhammad Syafirul dari kelas 6 Al-Fatih.
Hadirin sekalian, acara diteruskan dengan penyampaian anugerah Tokoh Inspirasi SK Sri Krian 2025. Dengan ini diumumkan penyandang Tokoh Inspirasi disandang oleh adik Ahsana Maswa binti Muhammad Syafirul. Sejarah bakal tercipta. Tokoh Inspirasi. Ayuh kita telusuri catatan kehidupan dan detik-detik kejayaan. Dia sememangnya anak jati sekolah kerana memulakan pengajian di Pra Permata sebelum melangkah masuk ke aliran perdana SK Sri Krian. Pencapaian akademik sentiasa konsisten, rekod cemerlangnya dibuktikan dengan mengekalkan tempat pertama UASA dari tahun 4 hingga tahun 6 dan memperolehi prestasi terbaik merentas bidang mata pelajaran. Malahan, dia merupakan satu-satunya murid tahap 2 yang melepasi kelayakan untuk mengambil ujian UKM 2 peringkat seterusnya tahun ini. Perjuangan membawa nama SK Sri Krian telah dimulakan dari prasekolah lagi. Bukan sahaja program anjuran sekolah, dia sentiasa komited melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum di pelbagai peringkat, daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. Bersama rakan sepasukan Puteri Islam mencipta memori manis untuk muncul sebagai Johan tata cara perjumpaan dan penutupan kategori sekolah rendah sekaligus menyertai pertandingan ini ke peringkat negeri. Karisma pelajar cemerlang ini dalam pengucapan awam dan kepintaran mengendalikan sesi spontan tidak perlu diragukan lagi dengan rekod kejayaan tempat ketiga pertandingan bicara buku kategori Bahasa Melayu dan naib Johan tokoh nilam kategori Bahasa Inggeris. Penantian selama belasan tahun untuk melihat seorang murid SK Sri Krian mendominasi pertandingan pidato Piala Diraja Bahasa Inggeris tertunai dengan kemenangan tempat ketiga berjaya diperolehi tahun ini. Sejak dari kecil, kecenderungan pada aktiviti sukan jelas terserlah. Memilih sukan berprestasi tinggi, squash, menjadikan tokoh ini terkenal sebagai satu-satunya puteri squash sekolah dari tahun 2024 hingga kini. Pertama kali menyertai kejohanan pembangunan squash Seket 1 daerah Krian, dia membawa pulang pingat gangsa. Langkah terus diatur dengan penuh keazaman. Dia berjaya memenangi tempat keempat kejohanan squash peringkat daerah Krian tahun 2024-2025 sekaligus mewakili Krian 2 tahun berturut-turut. Berbekalkan doa dan cinta keluarga, dia berjuang dengan segala kudrat yang ada untuk melepasi pusingan kelayakan dan akhirnya meraih ranking sebagai pemain terbaik ke-26 peringkat negeri Perak tahun 2025 daripada ratusan pemain yang ada. Terkini diiktiraf sebagai Johan kategori intermediate senior kejohanan pembangunan sekedua squash daerah Krian. Kenangan terindah dalam karier squash atlet kebanggaan sekolah ini ialah apabila berpeluang untuk berdepan dengan pemain ranking ke-5 Singapura, Jacinta Han, ketika menyertai kejohanan peringkat antarabangsa iaitu PBA 20th Penang Malaysian Junior Open 2024. Biarpun keputusan perlawanan sudah dapat dijangka, dia tidak gentar melangkah masuk ke gelanggang kerana prinsip hidupnya bukanlah dicari kekalahan atau kemenangan,
tetapi ruang dan peluang untuk menjadi lebih baik daripada dirinya yang semalam. Maka, pertama kalinya dalam sejarah penubuhan sekolah, Majlis Dwi Apresiasi Anugerah Kecemerlangan Kurikulum dan Co-Kurikulum dengan penuh rasa syukur berbekalkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim menobatkan Asana Maswa Tokoh Inspirasi Sekolah Kebangsaan Seri Kriat 2025. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Asana Maswa binti Muhammad Syafirul. 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 Berlarilah kemanapun, jika kau milikku, kau milikku. Sampai jumpa lagi di titik terakhir kita. Mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Ku lepaskan walau sakit, sedikit demi sedikit, terima walau perih. Berlarilah
Bina Tuan Raja Bahasa Inggeris Kuala Lumpur. Tempat ketiga disandang oleh Asana Maswa binti Muhammad Syafirul daripada SD Teritorial. Jika kau milikku, kau milikku. Asana Maswa binti Muhammad Syafirul. Jika kau milikku, kau milikku. Berlarilah kemanapun. Jika kau milikku, kau milikku. Sampai jumpa lagi di titik terakhir kita. Mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Tahun akhirku menangis. Majlis dengan segala sukacitanya menjemput yang berusaha Encik Sanusi bin Hamid, Guru Besar SK Seri Krian untuk menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Tahniah diucapkan kepada Asana Maswa